tengah reply. Kat tengah live. Ya, dia bagi tahu tak apa. Dia tak tahu lah, dia tanya. Tak tahu pun tak apa. Tak apa. Okey. Tak, so ceritakan sikit lah esok nak buat apa dekat Sabah. Besok ada opening, bukan opening, anniversary Chang and Dang. Anniversary siapa ni? Restoran apa macam dia Chang and Dang dekat Imago. Korang semua gelap. Itu yang Adam Syamil punya kan? Adam is an awesome person. Saya rasa sangat FOMO kerana tidak dapat bersama ke Sabah. Nak untuk jumpa dengan saudara Adam. You guys should really look him up. Betul. He's a really good guy. Dia adalah pengasas, apa nama dia? Chang and Dang. Chang and Dang. I mean, I knew him before he became a business owner lah. Very nice guy. Tapi saya ada kerja esok, so tak dapat lah nak ke Sabah. Tapi Bella mewakili saya lah. Padahal tak ada kena memang mewakili kita. Nanti orang akan bawa buku lagi. Berapa banyak ni bos? Tak apa bos, ada 3 pun tak apa. Jadi kita boleh minum. Itu bukan kita punya. Cek, Bella nak telur rebus ni? 2. Oh, tiba-tiba nak telur rebus pula. Telur rebus ke? Oi. Nampak sangat saya telah berjaya meyakinkan Bella bahawa gaya pemakanan yang sihat membentuk sasiah diri seseorang itu. Bagus. Tak, tu dia nak makan-makan lah. Janganlah sampai ke bulu pula. Tak lah. Ada memang makan-makan je ni. Tadi kena makan. Kita pergi ke Sabah berapa lama? Kita pergi ke KK, lepas ke KK. Wow. Bella ni dia workaholic sampai minggu lepas saya lihat dia pergi ke Sabah ulang-alik Sabah KL 3 kali berturut-turut dalam tempoh masa 3 hari. Rasa penat ke ulang-alik? Sabah KL, Sabah KL, Sabah KL. Tak pernah sebab ada orang yang mendoakan. Jawapan yang selamat, tak apa. So, cari rezeki tu. Bella is a hard worker. Sepatutnya kita ambil cermin bagi dekat yang orang yang cakap ni. Dia pun workaholic. Kerja adalah cintanya. Betul. Yes. Kita tidak boleh berhenti berfikir. Dan kerja itu berkait rapat dengan fikiran kita. Lepas tu kalau tengok orang yang jangka hayatnya sangat panjang, dia banyak bekerja, banyak berfikir, banyak beraktiviti. Lepas tu saya tak nak berhenti bekerja. Tapi do work which you love lah. Janganlah buat benda yang tak suka. Dia malas nak baca soalan korang. Soalan korang kau buat Bella gelak. Macam mana Bella nak cakap? Okay, sebenarnya Bella tak ada Didi. Jadi kadang Bella tak tahu Didi. So sekarang Bella akan letak dekat beg kuning. But I will try my best. Takkan tak reti? Serius tak reti, serius. Weh Bella, Iya. beg kuning. Tadi beg kuning. Sekejap tahu korang kejap. Apply dah scroll kat bawah. Okay je kot. Tak ada. Sekejap. Oh ada. Kena type. Telur rebus bos. Korang boleh tak Bella nak tanya? Dah ada ke? Boleh tak Bella nak tahu? Dah ada. Dah okey, alhamdulillah. Saya cuma nak katakan bahawa saya berjaya menyelamatkan Bella daripada benda ni lah. Tak tahu Tak apa. Padahal saya tak pernah guna beg kuning ni. Rupanya Hello ni. okay. So Bella. Oh dah ada dah. Apa dia? Macam ni makan telur rebus ni. Okay, Okay, ataupun I makan bisik dulu. Makan separuh masa je. Kan makan dulu, bapak kat Bella makan dulu.
Tak payah. Tak cakap nanti bila nak WhatsApp dia barang-barang. Hello dia. Tak perlu. Set gila. Suka enggak geli macam tu? Tunjuk produk. Habis tu macam ni. Yang ni boleh? Kau nak kena keluarkan? Malam-malam pun kerja lagi ya. Saya datang nak makan. Dia datang nak bekerja. Bagus. Orang tanya budak sekolah kat sebelah tu. Tak adalah budak sekolah. Tak, kita datang sini nak makan ke tak nak kerja ke? Kita sama-sama makan. Bukan sebab diorang tanya my lipstick. Jadi okay, Bella, kenapa saya tak ada video Bella pergi ke Aquaria jumpa my best friend and Afa and juga Baki, Dr. Afa and Baki, Elisa. Tahu tak, Bella pakai yang needy tu je. And tak ada touch up pun, tak bawa pun. Tapi my friend dia tanya, you pakai apa semalam? Dia kata the colour really nice. So Bella pakai ni. Hari ni pun Bella pakai ni. Tapi yang lagi satu, Loyal. Dia just pakai gloss je. Sekejap buka lah, buka. Pakai brand dia tu Loyal. Loyal. So kalau orang tak pakai jadi Loyal. Betul. Ini ada je ke buka. Nak tolong ke? Nampak susah je nak buka tu. Boleh. Ya. Tengok. Sebelum beli ni kena pastikan ada lelaki yang boleh tolong bukakan lah. Boleh Kalau je. tidak, ada lelaki agak susah. Alah, setakat tu beras pun boleh pegang. Angkat. Boleh Oh, lelaki pun makan masa nak buka. Ketawa je Lelaki, saya takut bila lelaki pegang lipstick ni. Cakap apa pula. Bag dah hilang. Dah hilang. Kenapa bag hilang? Kenapa curi bag Bella? Tak ada. Thanks. Ada, okey ada. Okay, janganlah kacau Bella macam tu. Ada kan? Okay, Bella tahu dah. Kalau nak nampak kan, dia kena macam ni. Yes. Kan? Ingat kawan-kawan, jangan merokok. Itu adalah Nampak macam rokok lah. kedekatan. Dah duduk sebelah ni. Jangan Tak ada dekat bawah. Tak bawah. Tak ada yang merokok. Tu dekat kilang tu. Apa dia, Jack? Nak beli terus. Actually ada lebih satu. Faham? Ada tak dalam ni, Jack? Cuba saya datang nak makan tapi kena main-main. Suka kacau dia. Ada satu. Ada. Sekejap ni, QR sekejap, Jack. Tak apa, jangan risau. Jangan minta maaf, saya kacau dia je. Tengah buat live tu. Nak buat live. Thank you so much. Saya nak Cuma gila ada saya nak, kakak dia nak beli makan kat dengan sini. dia pun susah. Nak makan mana? Nak makan mana? Kan dia susah nak makan kan. Dia orang tak ada adik tak nak makan, tak makan. Tak ada orang beli belova kat sini. Yeah, I'm happy. Patut mofat satu. Dari sebelah. Dari sebelah. Terima kasih Thank you. Selalu besar je kan. Oh, Tapi lepas tu nak murah. terima kasih. Thank you. Duduk mana kan? Duduk mana? Sini juga kan? Jauh. Oh, salah. Jauh datang sini. Saya kerja kat LSD je. Oh, okey. Okey. Kan? Susah tu kalau satu keluarga minta free. Raya mesti susah. Okay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Dah kat sini. Dah je. Apa ni, nanti YB kira dia punya kalori. Betul. Tengok roti sangat dia makan. Dah. Ya. Heavy betul. Okey. Bella makan telur je. Setuju. Terima kasih. Support. Wah, diorang beli belova. Ya Allah. Rasa macam tengah buka booth. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa you dah tak minum lagi jus orange? Oh,
Sebab dia sakit tegak. Kalau tak minum juga. Panas dalam. Tu orang tanya lagu dah release ke? Kena jawab tu. Masya Allah ya. Korang tahu tak lagu apa lah? Korang tahu tak nama lagu ni apa? Saya buat pop quiz. Apa nama lagu terbaru Vera yang telah disiarkan YouTube. live pada pukul 9 malam ini di YouTube? Korang tahu ke tak? Lebih indah berpisah. Bagus. Lebih Tahu indah lah. berpisah. Tahu. Awal-awal apa nama lagunya adalah Lebih Baik Berpisah. Kalau Tapi tak pakai Bella rasa kalau lebih baik dia macam lebih macam kurang baik. dia kena lebih indah. Saya tak faham logik di balik perkara tu, tapi saya Tak faham. Layankan je lah. Batuk Kalau berpisah je lah. Apa beza baik berpisah, indah berpisah, tak, kadang-kadang comel berpisah? comel berpisah tak adalah. Dia macam ni. Pemahaman dia macam ni. Kena explain. Tidak okey, tidak semua perpisahan itu menyakitkan. Kadang-kadang indah sebab ia adalah lebih baik dan akan merasa lebih indah selepas perpisahan itu macam tu. Okey, kejap. Saya nak faham logik ni. Kawan-kawan ikut logik ni. Video tu sampai nangis, kena curang, kena campak apa, entah vas mana kesian. Pecah vas tu. Bazir duit tu. Sedih menangis sampai hujan-hujan pergi rumah ibu bapa. So, macam mana nak kata itu adalah perpisahan yang indah? Tolong apa, berikan pencerahan mengikut logik akal. Semua budak pakai gelak. First, nampak sangat dekat fokus sebab bukan benda tu adalah cawan yang pecah dalam gelas. Wow, cawan dan gelas baik tapi tidak menjawab soalan. Tolong jawab soalan. Okey. Macam mana itu adalah perpisahan indah? Perpisahan yang indah sebab dia dah takkan lalui dah. Kena pukul lah, kena apalah, kena. So, kena pukul tu indah. Tak. Faham? Tadi kawan-kawan sebagai bukti dengar bahawa Bella kata bahawa bukan semua perpisahan itu tercekik kat sini perlu dilihat dari sudut negatif. Dia ada perpisahan yang baik. So kena pukul tu, lepas tu berpisah adalah perpisahan yang baik. Maksudnya lebih indah berpisah. Selepas berpisah tu baru dia merasa keindahan tu. Baru tukar. Dia tukar definisi tu. Okay, tak apa, kita layankan, sorry. Sebab dia dah paksa saya berbicara sambil makan. Saya dapatkan dia kena stress kali. Oh, bukan lebih indah berpisah. YB yang indah. Dah jauh keluar topik bro. Makan apa? Saya makan 2 telur separuh masak. Kena I bagi tahu juga. I team Bella no matter what. Okay. Thank you. Yalah, wanita sentiasa betul. Itu sajalah jawapannya. Betul ke tak? Wanita sentiasa betul je. Dia hanya mampu angguk. Betul. Betul? Kata betul. Ada orang tanya, kenapa semua lagu sedih-sedih je? Sedih, menangis, lalu pecahkan cawan, berapa banyak cawan yang telah dilemparkan, lepas tu mesti ada yang jatuh, terlantar, lepas tu mesti ada hujan mesti ada, penting. Saya tak tahu kenapa tak ada payung. Orang cakap sediakan payung hujan. Payung memang tak ada. Bila menangis mesti hujan. Walaupun boleh menyebabkan demam, tak apa, demam tu tidak penting. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tak tahu ni orang tanya. Mana lagu-lagu yang fun-fun ke? Ni kalau live dengan komposer pun mati akal nak. Minta maaf ya komposer, saya memang tak tahu. Saya budak baru belajar. Saya hanya fokus di parlimen, tapi sebagai kepala dasar saya nak belajar lah benda baru. Saya teach me lah. Bella rasa dia patut live dengan director dan komposer. Ya. Macam cerita apa tau, Ahmad Albab. Kau tahu kan? Yang kenapa ataupun ni seniman dia lapuk. Takkan tanya pun salah. Tak salah. I dah cakap salah. I happy you tanya-tanya. I suka tanya lagi, tak apa.
You tanya tu pun dah membahagiakan I. Tanya-tanya tak ada jawapan. Saya tanya. Saya nak jawab ni kejap. Apa soalan yang pertama? Sorry bos, apa? Apa ni bos saya pilih. Dia tidak fokus. Panjang saya cerakinkan tadi. Okey. Kenapa asyik lagu sedih? Okey? Okey. Betul. Sebab dia di awalnya sedih biar pengakhirannya lagu gembira. Blushing nampak. Jack, saya okey. Okay, so bila lagu gembira? Bila lagu gembiranya? InsyaAllah. But to be honest, I listen to the last new song, Living Enough to Be I think it's really good. Thank you. Yeah, obviously she's a brilliant singer. Tapi bila tengok video tu macam agak menyedihkan juga. Saya tak nak hanya sedih-sedih saja. Yeah. Ni collaboration. Tapi you dah buat I happy lah. So thank you. Okay. Tak apa, nak jawab tapi sorry. Itu tukar topik. So dia sama dengan siapa buat lagu ni? Ade Govinda. Ade Govinda yang buat lagu masing-masing. Ade Govinda. Ade Govinda. Govinda tu nama grup tak silap. Oh, the one yang dia yang main gitar dalam Yes. video tu. Tu orang confused ingat yang macam pukul you kat dalam. Pukul lah, dah nak pukul. Oh, itu pelakon namanya Rangga. I tak ingat lah Rangga. Okay. Ada satu telur ni nak makan. Nak YB tidur. Ya. Jangan risau. Dia tidur. Saya akan pastikan saya dapat 7 jam. Kalau saya tak cukup tidur, I will take short naps in between. 15 minit, 20 minit. Tadi dalam perjalanan ke sini pun tidur dalam kereta 15 minit. Sian je kan, dia kena drive. Sebab Bella je selalu tidur cukup. Dia sembang tidur cukup. Bella ni dia dah letak dia punya apa? Dia punya phone cover. Kena cukup tidur minimum 7 jam. Tapi dia tengok je lah. Ikut ke tak tu, bincang tepi. Okey, nanti Bella tidur cukup. Okey, Bella janji. Janji dengan siapa? Tanya semua. Tak baik, ibu tahu nanti. Ya. Tak baik. Okey, Bella nak pakai lipstick. Sekejap tau. Tengok makan-makan nak pakai lipstick. Tak, dah habis makan dah. Pakai lagi sikit lah. Sayang. Kenapa tak makan telur kuning? Nanti dia nangis. Ha? Kenapa tak makan telur kuning? Tak, dia kenapa pandang ni macam mendedahkan rasa yang Ya, memanglah sebab orang tak nampak pun tak pakai telur kuning. So you mention. Taklah kenapa tak makan telur kuning? Sebab Banyak protein, banyak khasiat tu. tahu? Okay. Saya makan. Boleh? Boleh. Tak, I tak rasa pun nak makan. I nak tahu kenapa dia tak makan. Sebab I memang tak makan dari kecil lagi. Saya tak makan dari kecil. Banyak benda I tak buat masa kecil. Tapi I pelajari bila dah dewasa bahawa benda tu benda yang salah. Ya ke? Okay. Ubahlah. Okay, Ubah ke ubah. jalan betul. Kembali ke bekalan jalan. Okay. Boleh. Let's dia gelap. Itulah. Okay, thank you yang beli. Wow, ramainya yang dah beli. Thank you. Tadi kelas BM, sekarang kelas kesihatan. Ya, betul, saya setuju. Okay. Tapi sebelum tu, sudah dalam ni. Okay. Dah tu yang korang. Hari ni. Actually ni limited sebab tinggal sikit. Lepas ni dah tak ada dah edition ni. Series ni dah tak ada dah. Kotak comel ni macam ni dah tak ada. So bantu korang nak simpan ke Kenapa dah tak ada? dah memang I buat dia macam limited edition. So korang boleh dapatkan. Bella dah letak dah beg kuning. Bella tunjuk Korang nak Bella pakai loyal. Okay, Bella pakai ni dulu lah. Loyal dulu. Sebab Bella kan loyal. So dia benar. Tengok dia dah kat dah dia akan tengok. Tak betul. Loyal ke lawyer? Lawyer pun boleh juga. Lepas habis syuting jadi lawyer kan. Tapi lebih pada lawyer buruk lah. Okay. Okay, Bella tunjuk kat korang. Tak apa, bagi baby makan. Lawyer je. Okay.
Bila release new produk, InsyaAllah. Sebab Bella tengah banyak sangat kerja nak habiskan. Sebab Bella Bella semua je nak buat. Dia nak menari, dia nak menyanyi, dia nak berlakon, dia nak jadi businesswoman, exceptional parent. Jangan sekali lupa benda tu. Amazing mother. thank you. Tapi semua benda je nak buat. Masak pun je nak masak. Jual makanan pun je nak jual. Buat kuih pun je nak buat. Produk bukan sekadar produk placement. R&D produk pun dia nak buat. Tu kata alamak tak ada masa dah. Jadi PAYB lagi. Tak, padahal saya bodyguard. Sebab tu saya macam ni. Bodyguard Kau nak cakap you bodyguard tak percaya lah. Kau nak sampai pun tak boleh. Jahat. Ya, itulah. Tak apa. Okay. So yang ni Dah just letak on top Korang tengok Ni loyal tau. Dalam ni dapat semua. So okay je. Ini untung lah. Look at the colour. You berikan 3 in 1. Tak apa. So I suka. Pasal I jual apa-apa pun at least semua orang boleh beli. Cantik kan? Kenapa tak? Sebab makeup dia agak tebal. Jadi sesal bila lipstick tidak terlalu merah. Baik dah. Itu yang loyal kan? Loyal, yes. Sebab pada zaman dulu kala Bella memang pakai warna ni je. Lepas tu Bella keluarkan my own product this colour. Sebab Bella pergi mana orang kata tanya, Bella cantik lah gitu. Okay. Dan beli, thank you. Bila dah macam ni, korang boleh pakai gloss on top. This is the gloss. Dia macam crystal. So memang nama dia crystal sebab dia clear. So bibi korang nampak macam shiny, macam sexy, macam tu. Macam apa? Macam berkilat-kilat, shining macam tu. Fashion shiny. Korang perasan tak? Ariana Grande selalu sangat pakai, bibir dia selalu macam berkilat, macam basah-basah tu sebab dia pakai gloss. Okay, cuba besok. Besok saya cuba bawa Belova, okay? Dia kata letih lah. Bukan saya letih, saya tak faham. Itu je lah. Kalau dia faham pasal lipstick, saya risaulah. Betul, saya rasa sangat bernasib baik jadi seorang lelaki. Tak perlu pakai makeup, tak perlu pakai lipstick, bangun pagi Orang komen YB nampak makin handsome. sebab Bella kat tepi. Macam Bella kosmetik je. Semua saya kosmetik air wuduk. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Nurnya nampak. But seriously, I don't wear a lot of products. Tapi tetap handsome. Dia penat Tahu tak kenapa? Sebab dia tidak ada jalan pintas. Bersukan sajalah. Saya lihat orang cocok nak buat ni. Bersukan je lah. Bila bersukan, we burn calories, you look better. Ni nak cucuk ni. You ada orang tanya, ni tahan lama tak? Ingat I pernah pakai, kita ada kat Mua masa tu kan? I tak ada touch up pun tanya dia. Memang tahan. Quite impressive actually. Bella memang sekejap je ni tau. Korang satu cakap just beli je kat beg kuning sekarang. Sebab Bella memang sekejap je. Lagi 5-6 minit macam tu. Sebab Bella ni dia tak dia duduk diam je. Dia macam nak makan pun je nak bekerja. I tak makan. Masalah dia tengah makan. So Bella fikir Tadi ni apa? Ni apa? Dia makan tadi apa? Kalau you berbual. Sabar. Tercakap sabar sudah. Maksudnya saya tengah geram tu. Tapi saya Kenapa? Saya tercakap sabar sudah. Saya tengah geram. Tapi saya tetap tercakap. Geram. Kenapa nak geram? Adakah kejujuran itu salah? Tidak lah. Tapi sebab kita tengah makan. Jadi kenapa? Why not? Tak ramai yang tanya bila Bella mau buat Belova. Astaga. Iya bah. Beg kuning tak ada? Ada kan? Beg kuning tak ada. Jack. Hilang ke? Bella kena tambah balik ke? Tak boleh. Kejap ya. No products to sell. Dah habis dah. Dah habis pun. Tak. Kenapa pula boleh hilang? Ada tak lagi? Ada tak? Tak ada dah. Tak beda lagi 5 minit je macam tu. Okay, ada dah. Okay. Sorry. Okay. So, masa ni je korang nak beli sebab Bella nak end dah.
And okay, yang ni adalah Awal sangat nak loyal. Padahal tadi cakap saya nak buat live 1 jam. Kesian orang tu. Ayolah, tak adalah awal. Kita sebab produk kita Practically limited. Oi. Dah lah okay. Guna bahasa random. Jangan dan okay. Okay, mungkin lagi cuba kan. Okay. Kalau ramai nak jumpa kat Sabah besok. Sayang yang tak boleh join. Ya. Tapi tolong sampaikan salam saya kat Adam Syamil. Iaitu Kenapa kesalahan kat ada Syamil je? lah, tu nak kali salam kat you kat tepi ni. Saja je. Oh, Kak Adam is a really nice guy, is a friend. Dia memang dah jemput untuk saya ke Sabah tapi saya ada kerja. Tak apalah, kita kan nak berteman. Itulah, saya harap korang beri sokongan kat dia lah. I mean, he's a young entrepreneur. Dan nak jadi usahawan muda ni kita tahu semua tidak mudah. I'm very proud of him. Dah hilang. Tak tahu kenapa macam tu Suara Bella memang tak reti lah. Memang nak kena. Dah ada. Cahaya padam. Dia tiga Sabah. Tak dia bilang Sabah macam boring. Dia selalu kenakan kita kan. Tak apa, saya tenang kerana saya dapat pahala lebih. Benefit lah. Ya. Okey, tak. Dia sangat suka Sabah. Lepas tu dia ingat likas tu pitas itu likas. Dia ingat pitas tu terletak di Kota Kinabalu, kawan-kawan. Saya anak Johor pun boleh tahu yang pitas ni jauh daripada KK. Dia tak tahu. Sebab dulu dia ada ramai semandak Sabah. Saya tidak tahu. Semandak Sabah mana? Tak boleh jawab kan? Nah, tapi itulah. So, baru dia tahu bahawa dia 2 jam, 3 jam, 4 jam daripada KK. Tapi baguslah, biar saya beritahu Bella, dia perlu mengalami pengalaman untuk menempuh jalan raya berbentuk bulan-bulan. Berbentuk apa? Dia macam bulan je. Okay. Next. Bulan-bulan ni ya. Tapi memang betul. Bulan macam mana? Tahulah. Dia ada kawah-kawah. Okay. Tapi kesian lah. Malaysia ni patut jadi negara maju. So, Bella kena lagi banyak turun ke kawasan-kawasan ni. Nanti saya yang bertukang. Saya yang pergi. Bella banyak dia buat kejaman tapi dia tak tunjuk kat orang. Malu bah. Benda baik patut dikongsikan, boleh dijadikan inspirasi supaya lain ikut sekali. Salah ke? Takut orang bilang menunjuk. Orang menunjuk tu patut join sekali dan turut memberikan sokongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan. Baiklah. Oh yes, memang waterproof. Maksudnya kalau kita minum ke apa, dia memang masih ada situ. Okay, lepas tu ini adalah code NIDI. The next Memang one. waterproof? Yes. Kalau saya campak air Campak. orang nak tahu. Actually Bella pernah swimming and masih ada. Ya ke? Bella boleh swimming ke? Korang perlukan saya di sini untuk semak imbang je. Sebab tu saya kat parlimen, saya mainkan peranan semak dan imbang. Okay, ni saya pakai. Thank you for the gift, Aziz. Okay, ni adalah kod NIDI. Okay. Yang ni tak payah pakai gloss. Ini Bella punya tips lah. So, di skala agak bold. Macam orangey yang kata. Ni macam saya tak tahu. Asal budak-budak pun terlalu sikit. Ni betul-betul bayi. Untuk baby. Ni. Untuk baby, okay. Okay, tak apa. Lagi. Ni macam tak payah letak air tau. Sikit je. Bella kata itu botol arah Bella tumpah. Bukan botol arah. Saya ada video bukti arah kata mami kecilnya. Aiden lagi besar dia. Dia dah geng dengan orang Aiden. Apalah.
Tak keluarkan untuk you, bukan untuk me. You nak minum macam. Tak. Kenapa kena tutup beg kuning? Tak apalah, dia je. Dia dah tak boleh makan ni. Sebab kita setengah sendiri. Tapi dah everyday dah okey dah. So dah tak nak makan ni dah. Okay guys. Doktor tak nak doktor. Betul. Bella ni takut nak jumpa doktor. Dia lebih takut nak makan ubat. Tak tahu kenapa. Apa yang takut sangat nak makan ubat. Sebab tak perlu kau ubat. Ada you. Tak boleh. Jangan main-main dengan sakit jangan main-main. Ubat tetap perlu dimakan. Okay, korang lagi 5 minit. Thank you so much for your support. And Bella akan buat live lagi esok. And kepada yang belum tengok music video Bella, dah boleh tengok dekat YouTube dah. You dah tengok dah? Seriously, you tanya I pada tadi kita tengok bersama kot. Tengok je ni. Lupa. Kaki mana ni you tengok tadi? Hey. Jack belum tengok. Kan? Jangan nak jadi mata. Jack belum tengok music video kan? Jack tak ingin berpisah dengan seseorang. Janganlah suruh dia tengok lebih indah berpisah. Jack. Cakap. Jack steady je. Okay. Makan ubat. Okay, insyaAllah. Bila akan makan ubat. Tolong nasihatkan dia. Tolong kalau ada doktor-doktor di sini. Doktor bertauliah. Saya tidak bertauliah lah. Tapi saya tahu bahawa doktor nasihatkan saya untuk makan ubat bila sakit. Apa definisi handsome? Oh, senang sangat nak jawab tu. Tengok sebelah saya ni. Inilah definisi handsome untuk Bella. Bahaya ni. Perempuan yang mulut manis ni kadang-kadang bahaya. Ya ke? Okay, dia pun mulut manis, dia cakap kita. Masa tu kita tanya betul-betul apa dia bisa cantik. Semua orang dah faham ni 311. Kenapa dah bahan? Sebab macam benda baik. tak adalah. Okay, tak apalah. Okay, thank you so much. Semua spontaneous dia, bukan main-main. Yeah. But thanks for supporting Bella. Yes. I know how much of a hard worker she is. I've witnessed it first hand. So ya, pulang alik Sabah KL, shooting sebelah pagi kat sini, naik flight, shooting belah malam kat sana, datang balik hujung minggu bekerja, tak cuti. Tapi tunggu nak tunggu jogging je sama-sama, tunggu kita running. Ni dia sembang lah. Betul. Aiden dah boleh lari 5 km, 5 km. Ibunya yang tak habis-habis kata wakil sandakan lah, nombor lari kat sekolah lah. Kita masih menunggu ketibaan Bella Astila, the runner of Sabah. The runner of Muar. Okay, Bella nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah tengok music video Bella, yang dah pergi ke Spotify. Semua lagu dah ada dekat di seluruh digital platform, korang boleh dengar. And lagu ni it's very very special to me sebab ini first kolaborasi Bella bersama dengan Ade Govinda, Mas Ade. Bella record di Jakarta, Bella buat music video di Jakarta. Nanti Bella akan mempromosikan lagu tu. Bella akan berada 10 hari di Jakarta, insyaAllah. Lepas tu akan insyaAllah akan digunakan juga untuk sinetron di sana, untuk drama di sana. Oh, you nak join sinetron? Mana boleh jumpa you join sinetron? Sinetron tu tak? Didi. Macam mana nak tengok? Oh, tinggal lagi 100 je lagi. Dia kata lagi 100. Sekarang dah 3 beli. So maksudnya tak tahu tak, Neil WhatsApp lah, tinggal 100. Korang boleh tengok tak ada berapa lagi? Sebab Bella pun tak tahu. Sebab macam mana dia tahu? Okay, I pun boleh. So thank you so much. Ya Allah, nak sold out dah. Thank you. So lepas Bella akan keluarkan yang baru, InsyaAllah. Bella tak nak reveal apa. Itu macam surprise. Bella suka surprise. So Bella akan reveal nanti Bella tu soon. InsyaAllah Bella habiskan dua apa yang ada. Serius lah, dah sold out? Tadi muncul 100. So thank you. You kena cakap ada 400 yang beli. Kali-kali cakap berterima kasih. Terima kasih. Thank you so much for your support yang dah beli kat beg kuning. Thank you. Bella ni newbie dalam, this is my own product. Selama ni memang Bella duta lah. So dia orang guide Bella. Yang ni memang own product. And thanks to you juga.
Buat apa? Sebab teman I buat live. Tolong kacau je. Memang kacau. Okay. Kalau tak kacau je kadang-kadang boring. Dalam hidup ni kita perlu sentiasa senyum dan ketawa. Itu saja. And jangan lupa untuk dengarkan lagu Lebih Indah Berpisah. Lagu ni yang Bella akan nyanyi esok for the first time secara live. Oh, boleh nyanyi live tak boleh dengar? Tak boleh lah. Abang nanti I record. Okay. Thank you. Lebih tu buang. Kenapa nak dengar lagu yang berkenaan dengan perpisahan? Yelah, I mean tak ada kena-mengena lah dengan kita. Tapi macam lagu tu just lagu lah. Lagu tu sedap. Yeah. Serius sangat? Tak, I jawab lah apa you tanya. Lepas ni bila kita tutup live dia marah. Dia jerit. Apa dah ni? Macam bila dia campak mak dekat dalam video lah dia buat. Orang ingat betul lah macam tu. You ni siapa percaya tu memang tak tahu Bella lah tu. Yelah. Okay, kejap. Sebelum Bella end, Bella nak tukar ni kepada loyal tadi, sir. Tak boleh lah colour ni untuk orang yang tak make up. Lebih biar je lah. Sebab dia macam susah dia kena pakai yang tu. Thank you for your support. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bila nak jumpa lagi? Jangan sembang lah. Orang kata nanti orang jumpa, tak ada tipu. Orang kita akan live next week kan? Oh yes. Bila? Bella lupa. 7 hari bulan. Saya ingat. Pada Rabu malam kan? Bella ni Bella lupa sebab tak nak cakap. Sebab apa? Nanti orang viralkan my video. Ada benda penting yang Bella ingat macam tu lah. Saya pun tak tahu jawapannya. Tapi tak apa kita layan kan? Okay, everyone, thank you so much. Thank you for the gift. Terima kasih. Jack dah cukup gelak-gelak dah. Terima kasih kepada fans makanan yang pun kita dah habis. Dah habis, Alhamdulillah. Air pun dah habis. Kawan-kawan jangan lupa tidur sekurang-kurangnya 7 jam. Makanlah makanan yang sihat. Jangan merokok. Jangan merokok. Ini mungkin nak merokok je. Thank you. Dia tak smoke. Okay, thank you so much. Semoga kita berjumpa lagi. Thank you for your support. Oh baik ni. Okay, Bella ke all. Okay, nak cakap apa tak? Orang kata ni bodyguard ke? Bodyguard yang steady. Pagi dan malam. Apa yang lawak ni? Lah bodyguard. Pagi dan malam. Okay, good night. Terima kasih korang. Thank you yang beli. I think dah sold out. Thank you. Terima kasih. Bella hargai sangat. Saya pun hargai semua kepada Bella kerana membuka banyak pintu rezeki untuk saya terus menyumbang ke MUA. Semua kolaborasi dengan Bella memang disumbangkan sepenuhnya. Sebab Bella pun sayang orang-orang MUA. Dia semua very kind. Tak pernah seorang pun yang bercebok muka. Setiap kali jumpa memang bukan setakat senyum. Dia macam ketawa macam tu. Semua happy. Walaupun Bella bila ke MUA pertama kali makan siput sedut dan tak reti nak makan siput sedut. Sebelum ni tak suka makan ikan, ke MUA dah suka makan ikan. Lepas sebelum ni Bella je hanya akan makan ikan yang mata terbeliak. Sekarang dia boleh makan semua jenis ikan. Astaghfirullah. Okay, bye korang. Bye korang, good night. Thank you so much. And take care. And good night. Jangan lupa untuk tidur yang cukup. Minum air putih banyak. Bersenam. Oh, you pula nak nasihatkan orang ni. Jack rekod ni. So bila-bila je tak nak, saya nak tunjuk video ni. Tak, seriously. Bayangkan, Eden dah join lebih banyak kali daripada Bella. Ya Allah, sebab I busy. Next time I join you. Okay. Jangan lupa, okay. Jangan kacau. First kali tidur yang cukup. Make sure kena lebih daripada 7 jam. Lepas tu minum. Tidur berapa jam semalam? Tak, kau boleh tolong tanya tak? Sebab yelah, kita nak hidup ni bila kita nak nasihati orang. Lepas. Nasihat orang. Okay, apa tadi? Tidur yang cukup. Minum air putih banyak. Minum air putih banyak? Mana yang potong tadi? Tunjuk sikit. Tunjuk sikit potong air putih je. Banyakkan makan sayur. Jangan Banyakkan tadi you makan sebelum kita pergi program you makan apa? Maggi apa you makan? Kurangkan air manis. Bersenam. Okay. Terima kasih. Tak, ini Bella sayang. Kita kena saling mengingati. Bella sayang korang, saya mengingati. Bella pun sama. Bella banyak. Ya, baru kau nampak memang dia yang bully Bella, bukan Bella bully dia. Okay.
Terima kasih. Kita jumpa lagi. Thank you so much for your support untuk beli Belova. Thank you semua. Assalamualaikum. Good night. Assalamualaikum semua.